Fatimah! Ya, Fatimah! Ya, Mami. Turun cepat! Okey, jap. Kenapa, Mami? Apa dah tak cukup lelaki ke dalam Malaysia ni yang korang berdua nak? Hah? Tak payah nak buat muka welfare tu. Apa ingat yang Mami tak tahu ke? Yang Mami ni orang masjid. Semua orang kenal. Apa saja yang terjadi di luar sana, semua Mami tahu tau. Apa yang Mami tahu? Eloklah kan? Aisyah tu tergilakan anak si Alawiyah sampai fras. Ustaz tu tak teringin langsung dekat dia. Maknya tu belagak konon menjaga nasab. Sekarang ni pula kau terhegeh-hegeh dekat anak dia lagi seorang. Apa dah tak ada lelaki lain ke? Kenapa pusing-pusing pergi balik dekat keluarga tu juga? Sabar, istighfar dulu, Mami, istighfar. Kita orang sebenarnya kawan je. Takkan kawan pun tak boleh. Kawan je? Korang berdua pergi dating kan? Astaghfirullahalazim, Mami, kenapa Mami fikir macam tu? Kakak Mami tak kenal anak Mami, takkan nak pergi dating tu. Astagfirullah. Sebenarnya Mami, kita orang terserempak dekat kafe tu. Terjumpa takkan tak teguh. So, sembang sekejap tak sampai 5 minit pun. Ingat ya. Dorang tu keturunan Syarifah, Said. Dorang tak nak lah anak-anak dorang kahwin dengan orang biasa macam kita ni. Ni, si Aisyah ni. Sampai fras menonggeng. Tak nak esok kau suruh Mami ni pergi menyembah dekat perempuan belagak tu. I don't want. Hayal. Macam mana Mami boleh tahu? Itu yang aku pelik tu. Aku rasa sebab naluri seorang ibu kot. La. Mustahil. Sebab tiba-tiba je Mami serang aku. Ke kau sebenarnya bagi tahu? Tolong sikit Aku rasakan yang Mami tu dia main teka je. Kau tahu dah kan Mami tu suka teka-teka. Sekarang ni macam mana ni? Pasal patutkah aku terus terang je dengan yang Mami? Sabar. Dengan yang Mami ni dia kena pelan. Tu dah pasal seram ni nak mengaku ni. Tapi kan, aku rasa masalah tu bukan dekat yang Mami. Kalau aku bagi tu kat yang Mami, mesti yang Mami okey. Cumanya aku risau sebab takut yang Mami tu fobia sebab kes kau dengan Jazlan tu. Aku faham. Tapi kan, apa pun, whatever it is, aku tetap nak kau